Okey geng, inilah dia rupa kantan yang berwarna pink yang sering digunakan dalam masakan. Nak buat asam pedas, asam laksa. Alright. Tengok bentuk dia seakan macam obor Okey, yang tu tajam runcing kat depan. Okey, yang hitam ni dah tak boleh nak digunakan. Ini dah tak boleh guna dah rosak. Okey geng, ni dia tumbuh, ada akar dia tu akar dia tu dikenali sebagai rhizome. Okey, banyak hujan-hujan ni jadi lah. Okey, tengok bentuk dia macam obor kan. Ni inilah dia santan yang sering digunakan dalam masakan, warna pink. Yang ni lebih popular pada warna merah ataupun warna putih. Okey, yang ni kan kat pangkal batang ni, rumput dia ni kan, kalau kita belah ada isi warna putih. Yang tu boleh makan Biasanya belah-belah Borneo sana, diorang akan makan isi yang warna putih dekat perdu pangkal ni, batang ni. Okey, dalam ni lah. Ni lah kita panggil rhizome dalam tanah, kena cungkil Okey, ni dia pokok kantan banyak warna pink, cantik. Ni kalau dah banyak-banyak ni kumpul, buat bunga untuk wedding pun cantik juga ni. Tengok aku buat macam ni dah ada keluar bau lah. Kalau aku picit ni kan, dia dah keluar bau aroma dia. Tengok ni kantan ni dia tergolong dalam tumbuhan herba juga Okey, ni dia punya kelopak. Ada air. Kantan ni digunakan dalam masakan untuk tujuan perubatan, untuk tujuan kosmetik pun boleh Okey geng, itulah dia cerita mengenai kantan yang berwarna pink. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum, bye bye.